Kalau korang tengah cari pre-built custom keyboard dan korang nak kualiti yang terbaik dan harga marhain gitu, aku sarankan korang untuk cuba Royal Clutch M75. Macam aku cakap tadi, ini adalah pre-built custom keyboard dan ini antara yang the best quality dan antara yang mampu milik lah kalau kita nak compare custom keyboard yang lain lah. Keyboard ni ada layout 75% dengan 81 key. Untuk keycaps, diorang gunakan keycaps jenis ABS double shot dan menggunakan OEM profile. So terpulang korang lah kalau korang tak suka stock keycaps yang Royal Clutch bagi ni, iaitu ABS double shot, korang boleh je tukar ke PBT ke kan. ABS dengan PBT tak ada beza pun, cuma perbezaan dia, PBT lebih tahan lama lah sebelum dia punya kualiti ni. Dia punya keycaps ni jadi macam ada berkilat-kilat macam tu. Itu je beza dia. PBT more tahan lama lah daripada ABS double shot ni. Nama pun custom keyboard mestilah hot swappable. Dan switch yang aku guna sekarang ni dinamakan fast silver, iaitu linear switch yang pre-loop. Maksudnya kat sini, switch tu dah siap-siap loop lah daripada kilang lagi. Dan macam korang nampak sekarang ni, dia menggunakan plate mouse stabilizer dan dekat sini dia tak kisah nak gunakan 3 pin switch ataupun 5 pin switch. Dan kalau korang nak tahu apa je yang ada dekat dalam RKM75 ni, dia menggunakan polycarbonate plate dan ada stabilizer foam, ada gasket mount jenis silikon untuk bagi typing experience more flexible. Ada juga dia orang letak silicone switch pad dan dampening silicone pad untuk buatkan bunyi time kita typing tu lebih sedap didengar lah. Macam korang nampak, keyboard ni menggunakan design knob dan knob ni function dia untuk on off keyboard, switch mode dan volume control. Benda yang lagi interesting tentang keyboard ni yang aku suka, dia ada OLED smart screen. Tapi dia menggunakan pixel style lah, just untuk display battery status dan indikator korang sekarang ni dekat mode yang mana. Alah-alah, aku dah sebut pasal mode tadi kan. Aku nak cerita lah pasal dia punya spek dia pula kan. Dia ada 3 mode connectivity, iaitu wireless 2.4 GHz, ada Bluetooth, ada 3 profile Bluetooth dan dia ada wired lah. Connectivity dia adalah Type C punya wired. Dan of course dia ada backlight per key RGB dan jenis north facing lah.